aku dah ada dekat pasal kat kolam ni. Okay, kita terlewat sikit. Sepatutnya kita buat live tadi dalam pukul 11 lebih. Tapi kita ada masalah sikit pasal handphone. Jadi kita dah start untuk live. Lalu dah pukul 12 lebih kan. Okay, ni cara kami set up untuk live. Biasanya aku akan ambil angle ni. Sebab angle ni dia akan nampak keseluruhan kolam ni. Termasuk nampak kafe. Dia rasa kat segi point dia lebih menarik kat sini. Okay. Jadi kepada apa mana nak main boleh main lagi dah, boleh main kita masuk TikTok. Siapa dah? Bisa banyak tempat duduklah, kita pergi tempat duduk. Mana tengok mana Kebiasaannya, kami juga membawa kamera gambar untuk merakamkan momen-momen menarik pengunjung bermain air di kolam. Selain daripada tugasan kami menjadi pengacara siaran langsung di saluran TikTok, kami juga merakamkan gambar-gambar pengunjung dan rakaman video untuk tujuan pengiklanan. Setiap gambar yang dirakamkan akan disiarkan di saluran rasmi Ruza Agrotech Kulim dan Kulim Media. Abang akan shoot momen-momen mereka yang berenang, mereka yang mandi, lari, seronok. Itulah tugasan. Jadi macam ni lah. Kerja makan gaji kan. Okay. Jadi hari ni pengunjung meriah agak, ramai juga kan. Point kita untuk hari ni, tugasan kita point hari ni, kita lebih fokus kepada cuti umum yang hari Rabu ni, 17 ni cuti umum. Pasal pembukaan pada hari cuti umum, kan tidak hari Rabu mereka tutup. Tapi hari Rabu ni mereka buka. Kemudian mereka ada kacau bubuat syura pada hari Rabu ni. Di samping tu kami juga bagi tahu balik promosi Faran, Merdeka Faran yang akan diadakan pada Merdeka ni. Dah tak lama, dah 4 bulan ni, dah bulan 6, bulan 7, bulan 8, hujung bulan 8 tu mereka punya Merdeka Faran. Alhamdulillah, penyertaan pun Alhamdulillah menggalakkan. Jadi tugasan kita untuk hari ni dah selesai. Jadi kita dah siap-siap live. Bini aku pun ada sikit lagi, hujung-hujung dah tu. Kita jumpa balik hari Rabu ni. Terima kasih dekat Ruza Agrotech yang sentiasa bagi job kat kita. Memang kita kontak dengan mereka setiap minggu lah. Jadi hari Sabtu Ahad cuti umum memang kita ada dekat Ruza Agrotech. Terima kasih Ruza Agrotech. Jom kami bergerak dulu dah. Bye.